Kalau ada 250 gram emas, nak pegang sendiri atau simpan dalam akaun Majid AP, yang mana sebenarnya lebih baik? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ramai orang terus pilih tanpa faham fungsi sebenarnya. Akhirnya simpan tak tenang. Jadi jom faham betul-betul. Secara asasnya tuan-puan, pakar emas seluruh dunia setuju satu benda ni. Emas yang terbaik adalah emas fizikal dalam tangan kita sendiri. Kenapa? Sebab 100% di bawah kawalan kita. Tak ada sekatan, tak bergantung pada mana-mana sistem. Dan paling penting, kurang risiko scam. Sebab tu juga, result emas negara pun disimpan dalam bentuk fizikal, tuan-puan. Tapi tak semua orang mampu atau selesa simpan emas sendiri. Di sinilah wujudnya akaun Majid AP, Gold Accumulation Program, program pengumpulan gram emas. Platform untuk kita menabung emas secara konsisten, sikit demi sedikit, ikut bajet dan kemampuan kita sendiri. Contohnya, nak beli item 250 gram. Bukan semua orang mampu beli terus. Jadi kita kumpul gram demi gram dalam akaun Majid AP ni. Bila dah cukup 250 gram, kita boleh keluarkan emas fizikal tu. Dan yang paling penting tuan-puan, akaun Majid AP ni bukan akaun emas digital. Emas ni memang wujud secara fizikal, disimpan dalam peti besi, sehingga kita bersedia untuk keluarkan emas fizikalnya. Tapi realitinya tuan-puan, ada orang tak selesa simpan emas di rumah. Contohnya macam pelajar yang duduk dekat rumah sewa ataupun kawasan selalu kes pecah rumah. Ini mereka paling sesuai untuk simpan di dalam akaun Majid AP ni. Jadi sebenarnya tuan-puan, mana lebih baik? Nak simpan emas fizikal ke simpan dekat akaun Majid AP? Ia bergantung kepada keadaan dan keselesaan tuan-puan. Kalau nak kawalan penuh, emas fizikal jauh lebih baik. Kalau nak mudah simpan dan konsisten, guna je akaun Majid AP ni, kumpul. Kemudian keluarkan. Yang penting tuan-puan, jangan tak bermula langsung. Jadi bagi siapa yang nak buka akaun Majid AP tahun 2026, boleh rujuk pin video saya ataupun isi peran saya kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.